Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Falah TV PSS. Saya Is Muslim, hos anda pada hari ini, dan hari ini kita akan berbual tentang satu topik yang sangat dekat di hati kita semua, iaitu kisah dan pengalaman berpuasa. Bukan sahaja di Malaysia, tetapi juga dari perspektif mereka yang berpuasa di luar negara. Berpuasa di bulan Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga satu pengalaman yang berbeza mengikut tempat dan budaya masing-masing. Jadi, pada hari ini, kita ada tetamu istimewa yang akan berkongsi cerita mereka. Pertama sekali, kita akan mendengar pengalaman berpuasa dari sudut orang tempatan. Saya bersama Ustaz Muhammad Alif Naufal, seorang rakyat Malaysia yang sudah biasa dengan suasana Ramadan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah. Boleh Ustaz ceritakan tentang pengalaman Ustaz apabila berpuasa di Malaysia dan juga di luar negara? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya saudara Is, Ruhul Falah, SMK Agama Tuan Ahmad Zaidi. Jadi saya Muhammad Ali Naufal, berasal dari Selangor lah. Pengalaman berpuasa, saya ingat seawal usia 6 tahun telah berpuasa, dan seawal darjah 1 telah berpuasa penuh. 6 tahun tu pun kurang 1 hari ke kurang 3 hari, tak ingat dah. Dan seawal darjah 2 atau darjah 3 dah puasa 6 Syawal. Alhamdulillah lah kan. Jadi maksud kepada puasa ini, memang dalam keluarga kami tidak ada paksaan daripada mak ayah, tapi waktu tu Is walaupun masih kecil tapi tergerak hati untuk berpuasa. Kemudian habis belajar sekolah rendah, Ustaz Naufal sambung di Mahat Kajang, berpuasa macam kamu semua, sekolah agama. Kemudian habis Mahat Kajang pernah ada pengalaman di Kelantan, Nilam Puri. Jadi itu secara ringkas sebelum ke luar negara lah. Kalaulah dapat dibandingkan puasa zaman sekarang dan zaman dahulu, mungkin ni ada beberapa perkara yang ambil faedah untuk semua orang. Zaman belajar dahulu, kita tak fikir apa kan Is kan? Sedia-sedia bangun, mak ayah dah sediakan untuk sahur. Antara perkara yang menarik lah waktu berpuasa zaman pola menengah, macam biasa sebagai kehidupan pelajar asrama, tapi waktu tu antara momen yang ingat ialah dah di menengah atas, kami bila dah nak Ramadan, maka akan baca fadilat Ramadan, baca fadilat Ramadan. Kemudian datangnya satu hadis, apa yang bagi makan pada orang yang berpuasa seakan-akan dia telah beramal ataupun dia telah dapat pahala orang yang berpuasa. Jadi waktu tu Ustaz Naufal terfikir, bagus ni, walaupun saya dekat asrama, apa yang Ustaz Naufal buat, beli satu tin ataupun satu paket Milo, kemudian beli jug, kemudian beli cawan plastik. Kemudian bila setiap kali Ramadan ataupun dah tingkatan 5, tingkatan 4 tu akan pergi ke dewan makan, abang boleh tak tolong buatkan air? Kenapa? Ni saya nak jamu kawan-kawan buka puasa. Kami buka puasa dekat masjid. Bila dekat masjid, bawalah jug tu daripada dewan makan ke masjid, ke surau. Azan kumandang, memang jamu kawan-kawan minum lah. Itu satu. Jadi maknanya Ustaz semasa di Mahat memang selalu belanja ataupun bagi orang kawan-kawan semua minum. Macam tu lah niatnya supaya apa? Supaya kita punya pahala tu kita pun tumpang sama. Itu pertama dari segi jamu makan. Kemudian perkara yang kedua, bila mana bulan Ramadan semua orang akan rancak baca Quran kan. Dan bulan Ramadan ni pun diturunkan Al-Quran dan Lailatul Qadar. Maka bila mana kami zaman belajar dulu sekolah menengah, memang seawal tingkatan 1, alhamdulillah lah, Ustaz Naufal dan kawan-kawan lain, siapa yang ada rezeki Ramadan dia akan khatam walaupun sekali. Dulu ada seorang guru, nama dia Cikgu Harman Shah, kami panggil Ayah Haji, guru kaunselor. Kalau kita di sini ada Cikgu Fakrul, di bilik kaunseling tu ada satu komputer. Jadi seminggu sebelum nak Ramadan macam sekarang ni, Ayah Haji kata apa, siapa-siapa yang telah khatam Quran datang ke bilik kaunseling, tulis nama dekat komputer tu. Jadi masing-masing berlumba-lumba lah, lelaki ataupun perempuan. Bila saja dah minggu akhir tu, maka list akan keluar, kawan ini 5 kali khatam, kawan ni 3 kali khatam, kawan ni 2 kali khatam. Menariknya ialah
Kadang-kadang murid perempuan lagi banyak khatam daripada lelaki. Walaupun murid lelaki tu tak ada cuti kan. Jadi semangat ni lah yang kita sebagai murid sekolah agama, kita seawal remaja ni kita dah kena biasa dengan Quran, lebih-lebih lagi Ramadan lah. Baiklah Ustaz, tadi Ustaz dah cerita macam-macam. Ustaz dah cerita pasal pengalaman Ustaz berpuasa semenjak dari kecil, pengalaman Ustaz belanja kawan-kawan Ustaz berbuka puasa. Jadi sekarang saya nak tahu apa pengalaman Ustaz apabila berpuasa di luar negara. Silakan Ustaz. Masya Allah. Nak cerita semua dia sangat panjang lah kan. Jadi kita ambil mana yang besar dan penting. Alhamdulillah, syukur kat Allah Ta'ala, saya belajar luar negara lah, di satu tempat nama dia Yarmouk, Jordan. Dia di wilayah Syam, daripada Mekah naik ke utara dalam 10 jam atau 12 jam naik atas. 3-4 tahun di sana, berpengalaman berpuasa beberapa buah tempat sebenarnya. Tapi mungkin ada momen-momen yang menarik. Macam tadi kata, jamu makan tu, subhanallah lah, ini memang amalan tradisi turun-temurun kan. Ada satu momen tu, Ustaz Naufal telah diajak oleh orang Arab Syria. Syria dia berjiran dengan Jordan. Jadi Jordan, Syria berperang. Ramailah pelarian Syria masuk ke Jordan, pelarian Palestin masuk ke Jordan. Maka waktu di masjid tu, ada seorang pakcik tu, dia kata apa, Muhammad, aku nak ajak engkau dan juga carilah 2-3 orang datang ke rumah aku. Buat apa? Buka puasa. Okey, alhamdulillah, kita student kan, suka lah kan orang ajak. Subhanallah lah, sifat pemurahnya, orang berdomba-domba untuk bagi makan. Bila mana Ustaz Naufal dengan 2 orang kawan pergi kat rumah dia, disangkakan jamu macam kita lah kan, kat ruang tamu ada meja yang besar. Tak, rupanya kejap sebelum masuk rumah, kejap aku nak tutup apa yang patut. Mereka sangat memuliakan perempuan, disimpan, disuruh anak bini dalam bilik dan sebagainya. Bismillah, masuk, tahan, masuk, ni ruang tamu. Rupanya masuk ke bilik dia, jadi dia ada katil dan dia jamu dekat bawah. Tak apalah, kami makan. Walaupun dalam bilik dia, sebab ialah keluarga besar kan, pelarian Syria, dia jamu kami dengan sangat istimewa. Makan tu, makan ni, makan tu, makan ni. Kadang-kadang bila fikir balik, mereka ni orang miskin sebenarnya, pelarian Syria kan, tak ada gaji tetap. Tapi kenapa mereka suka jamu makan? Dan mereka pilih pelajar kan, macam pelajar agama. Macam tadi kita kata, mereka mengharapkan paling besar dan mengharapkan ganjaran bila mana jamu orang makan. Ini sebagai hadis Nabi SAW, ayuhan nasu afshus salam wa atimut ta'am wa salul arham wa sallu wa nasuniyah. Dalam Riyadhus Shalihin, Ibn Nawawi ada sebut hadis ni, wahai manusia, Nabi SAW ada, sebarkanlah salam, 1, wa atimut ta'am, bagilah makan, 2, wa salul arham, sambung silaturahim, 3, yang keempat apa, wa sallu wa nasuniyah, dan solatlah kamu waktu manusia yang banyak yang sedang tidur. Wadkhulu jannata bisalam, buat 1, 2, 3, 4 ni apa ganjaran dia? Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera ataupun syurga asal. Perkara itulah yang memang lekat dalam fikiran Ustaz Naufal, dan ada dalam 2-3 perkara lah. Mungkin kisah yang kedua yang menarik juga, Ustaz Naufal pernah ada pengalaman buka puasa beratapkan langit. Macam mana maksudnya? Maksudnya ialah waktu tu sekitar first year degree. Waktu tu ada jemaah Malaysia datang ke Jordan. Jadi kita sebagai student, kita excited dengan ada jemaah Malaysia datang. Dalam keadaan tu Ustaz Naufal daripada Yarmouk pergi ke Mu'tah. Kemudian di sana iktikaf sekali waktu bulan Ramadan. Dalam keadaan tu orang Arab tu dah, jom ikut aku, ni jemaah dakwah kan. Ustaz Naufal ikut sekali lah, sekali. Jadi waktu dia jamu tu, memang dia ada satu rumah dia dekat padang pasir, sebab dia dekat dengan border sepadan. Kemudian dekat hall luar tu, itulah tempat kami makan minum. Kami makan, kami minum, dan itu antara satu nikmat yang syukurilah. Orang Arab memang sangat pemurah. Kamu tingkatan 4-5 ada belajar orang Arab, sifat dia pemurah, dia jamu makan. Subhanallah lah, itulah tradisi turun-temurun mereka. Jadi pertama bagi makan, yang kedua Al-Quran pun di luar negara sangat berlumba-lumba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlumba-lumba tu memang sifat yang perlu ada dalam diri semua orang. Sama ada kita student ataupun kita guru ataupun kita mak ayah. Kita kadang-kadang bangga anak saya sekolah agama, anak murid saya ajar murid saya sekolah agama. Tapi kadang-kadang kita sendiri lemah kan. Semua orang kena sediakan diri.
Macam mana saya sebelum 30 Ramadan ataupun 29 Ramadan saya dapat khatam walaupun sekali. Dan benda ni di luar negara sangat menjadi kebanggaan. Mungkin ada satu kisah yang menarik berkaitan dengan kucing juga. Waktu di Jordan, sama ada dua kedai. Ustaz Nafa pernah pergi. Dia kedai buku. Biasa orang kalau tak ada pelanggan main telefon lah kan. Tapi pakcik tu dia baca Quran. Bulan Ramadan dia baca Quran, bulan bukan Ramadan pun dia rajin baca Quran. Suasana ni kali pertama Ustaz Nafa jumpa waktu di Jordan. Kemudian Ustaz Nafa tanya, Masya Allah pakcik, anak-anak semua macam mana? Alhamdulillah, aku baca Quran ni dengan niat anak-anak aku yang jadi ni, yang tengah belajar, semuanya berjaya. Walaupun kedai dia tak semewah kedai lain. Rupa-rupanya dan Masya Allah tuan-tuan perempuan dan adik-adik pelajar, rupanya di Kuching pun ada satu kedai Ustaz Nafa jumpa, kedai makan. Makcik tu dia biasa je, dia tak adalah tudung labuh, kadang-kadang pakai seluar jeans. Tapi bila mana setiap kali jarang lah pergi beli, tapi bila pergi kedai dia tengok apa? Tengok baca Quran. Gini. Jadi perkara ni lah kita kadang-kadang kena ada rasa malu. Allah Ta'ala telah lebihkan kita dalam ilmu agama, jadi secara kita lagi semangat dalam baca. Ketiga, sama ada dalam negara atau luar negara, semua kita kena ada semangat untuk solat tarawih lah. Nanti mungkin akan di-explain dalam solat seterusnya. Masya Allah, betul cakap Ustaz tu. Berlumba-lumba orang membuat kebaikan dalam bulan puasa. Contohnya belanja orang makan, selalu baca Quran, kadang-kadang sampai khatam 3-4 kali. Baiklah Ustaz, soalan seterusnya untuk Ustaz, bagaimanakah cara Ustaz untuk menggalakkan remaja agar memanfaatkan bulan Ramadan yang akan datang? Silakan. Remaja dia antara usia kanak-kanak dan dewasa lah. Jadi kamu boleh dipanggil abang, kamu boleh dipanggil kakak. Dan dalam keadaan itu pun kamu perlu kepada bimbingan orang lebih dewasa. Kita kena tiru teladan ulama-ulama terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu. Antaranya ialah orang soleh dia ada sifat tenang. Maksud sifat tenang apa? Sebagai contoh, bila mana azan berkumandangkan, jadi ada setengah orang dengan penuh lahap tak sempat Bismillahirrahmanirrahim, dah terus makan kan. Kita kata sabar dulu dah. Anjuran daripada orang soleh terdahulu, tunggu sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, barulah kita makan, supaya biar confirm masuk waktu secara pasti. Motivasi pertama ialah kena sabar. Sabar ni berkaitan dengan Ramadan. Ramadan ni apa maksud Ramadan atau puasa? Maksud dia ialah saya meninggalkan perkara yang harus untuk saya. Makan tu perkara harus, minum tu perkara harus kan? Tapi bila mana Ramadan, Allah Ta'ala perintahkan meninggalkan perkara yang harus. Maka kalau perkara harus yang boleh ni pun saya tinggalkan, moga-moga lepas Ramadan perkara harus saya tinggalkan, apatah lagi perkara haram saya dapat tinggalkan secara kuat, secara pasti. Nombor dua, kita kena ada buat hubungan dengan Al-Quran dan juga dengan masjid. Untuk yang lelaki, adapun untuk perempuan, boleh niatkan, ya Allah, ni ruang ni di satu rumah saya ni, saya niatkan ini adalah tempat saya punya musola iktikaf. Bila mana Ramadan, kita belajar daripada sekarang dah bagi Nabi iktikaf kan? 10 malam terakhir Ramadan. Jadi apakah maksud daripada iktikaf? Iktikaf tu maksud dia ialah macam mana saya dapat buat hubungan dengan masjid, buat hubungan dengan Allah Ta'ala, dan saya meninggalkan dunia-dunia yang lain. Jadi ada zaman sekarang ni kita dah mewah dengan telefon. Ada setengah orang tu mungkin sekali badan dia iktikaf tapi otak dia masih lagi dengan telefon kan. Dia sibuk apa? Saya sibuk zikir Ustaz. Apa zikir? Zikir cahaya kan, Facebook, Insta. Jadi mana tu kita perlu hindarkan lah. Jadi moga-moga dua perkara ini, buat hubungan dan juga dengan sedikit sabar, itulah yang remaja perlukan. Remaja perlukan sedikit sabar. Walaupun kamu hebat, walaupun kamu cemerlang, sabar. Atas kita ada orang yang lebih usia kan? Dan kita jangan menabur garam di lautan. Walaupun kita Allah Ta'ala lebihkan dalam banyak perkara, tapi ada orang yang lebih elders daripada kita cuba hormat diorang. Kedua, kita kena buat hubungan dengan diorang. Kenapa sangat penting bagi kita masuk Ustaz buat hubungan dengan orang lebih dewasa? Sebab ulama bagi tahu buat hubungan ni macam layang-layang. Kita ni muda kadang-kadang semangat ke langit kan. Tapi macam layang-layang.
dalam arti kata lain, layang-layang yang tinggi tu dia mesti ada tali, akhir sekali ada tangan yang pegang. Tangan tu yang tarik sini sikit. Okey, lepas agak-agak bahaya datang atau dah tak ada angin, dia akan tarik lagi. Jadi macam tu lah, remaja perlukan dua benda, sabar dan juga buat hubungan. Baiklah Ustaz. Moga-moga segala motivasi, cadangan ataupun kita boleh panggil sebagai satu nasihat untuk remaja-remaja ni boleh dipraktikkan oleh semua remaja pada bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah Ustaz. Baiklah Ustaz, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya. Baik, sama-sama. Dan itu saja untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua.